Ini Lexus guys. Kalau tengok Toyota Harrier, ramai akan comparekan dengan CR-V ataupun Jayco dan Chery. Tapi ini Toyota yang premium punya, yakni Lexus NX 300 F Sport. Dari segi enjin dia pun power, design dia pun nampak sporty dan matured, nampak sikit garang lebih. Tapi memang smart. 10 tahun lagi pakai pun, orang tak nampak kereta ni lama. Sebabnya design dia mahal. Kereta Jerman pun tak berani pakai design macam ni, tajam-tajam macam ni. Kalau nampak dari segi enjin dia, 2.0, turbo, 6 speed, auto, siap pedal shift. Model ni dipakai enjin 228 horsepower dan juga 350 Nm. Tayar macam biasa, sport rim 5 hole. Blind spot monitoring ni memang confirm ada sebabnya ni kereta mahal. Kamera 360 pun juga turut tersedia dengan pengaturan digital aircon, segalanya sebagai digital kecuali jam. Jam dia nampak mahal kan. Okey, ini adalah dashboard bahagian interior dalaman. Memang nampak dia punya susun auto matured. Untuk seat dia pakai 2 tone tapi full leather dan juga ada memory seat. Untuk bahagian belakang sama juga, dia lebih matured daripada kereta Toyota Harrier lah. Nampak dia lebih elegan dan premium dekat situ. Serta ada unsur sport. Untuk orang muda, orang tua memang sesuai kereta ni. Tak ada masalah. Power boot macam biasa memang kena ada. Sebab kereta ni bukan murah. Kita jual recon bawah 200,000 sekarang. So, pada kawan-kawan yang berminat nak cari kereta ni, boleh hubungi saya di 0177145604. Ingat recon, ingat Nabil. Cari recon, cari Nabil. Cari yang original grade.